Ustaz, apa hukumnya mendengar khutbah Jumaat di luar masjid? Kerana kalau di dalam masjid, khutbah tak dapat nak dengar dengan jelas disebabkan suara speaker masjid terlalu bergema bunyinya. Tak tahu apa yang disampaikan khatib. Tapi kalau duduk kat luar masjid, dapat didengar dengan baik suara mic. Mohon penjelasan. Boleh, tak ada masalah. Yang penting ketika mendengar khutbah, jangan bercakap. Tambah lagi, jangan pula sambil merokok. Betul jemaah. Semalam kan hari Jumaat, saya khutbah di masjid umum. Masa khutbah, baru berdiri, inalamlah, masih ada orang tu bercakap di teras tu, di beranda-beranda. Lalu saya katakan, bagi jemaah yang mendengar khutbah, jangan ada yang tidur, jangan ada yang tulis something di atas karpet, jangan ada yang bercakap, dan jangan ada yang berokok. Yang dengan merokok ni terus pengkejut semua. Terus dia matikan cepat. Sebab apa? Boleh jadi Jumaat ni Jumaat terakhir dalam hidup kita. Itu yang dia buat risau tu, menggigit tangan dia. Ni Jumaat terakhir ni, entah minggu depan tak dapat, entah tidak. Jadi boleh dengar. Boleh dengar khutbah daripada luar. Yang penting dengan tujuannya untuk mendengar isi khutbah, tapi jangan bising, jangan bercakap di luar. Dengar saja. Okey, Allah Taala alam.